Explore Africa. Morning guys, good morning. Now we're still in Chala Lake. Beautiful morning from this lake, from Chala Lake. Si Silva and Ananda from Switzerland. Mamat ni pun kena tipu juga. Dia datang sini sebab nak camping. Lalas jadi macam aku, tidur dekat restoran ni malam tadi, camping sama-sama. Sebenarnya hari ni aku tak plan untuk kayuh keluar sebab jalan dia teruk sangat. Penat gila semalam. Semalam 16 km yang daripada Holili tu, Holili off-road sampai ke sini 16 km je. Aku ambil masa 3 jam. Aku decide untuk ambil boda-boda. Boda-boda tu apa? Ojek. Aku decide untuk ambil 2 ojek, boda-boda tu, motor tu, yang motor yang semalam kita nampak banyak tepi jalan. So dia datang kejap lagi. Tengok tayar kereta ni melekat-lekat. Basikal aku pun tayar dia dah melekat-lekat. Tengok basikal aku dah melekat-lekat dah. Apa tayar sebal apa lumpuh-lumpuh. Dan barang aku dah masukkan dalam bag. Lepas ni motor tu bawa dalam bag je. This is the guy will bring my bicycle. Say welcome to Lake Chala. Lake Chala. Maybe just to the main road. I will cycle. From the main road to Tarakia is the hilly? Just Okay, dah sampai kat main road kat depan ni. So basikal, motor ni tadi bawa basikal aku. Sekarang ni aku rasa aku dah ambil decision kot. Aku nak patah balik ke Holili. Aku nak masuk Kenya melalui Holili, melalui Tabeta. Tak jauh sangat, 20 lebih kilometer cumanya. Dan aku akan masuk Tsavo National Park lah nanti, area sana. Baru sikit jalan nampak view menarik. Banyak ni pokok pine kiri kanan jalan. Dia berbukit-bukit. Sebenarnya bukit ni dia bersambung dengan Gunung Kilimanjaro. Hutan sebelah kanan aku ni dia akan terus, mungkin ada peladang-ladang lagi, tapi dia sampai Gunung Kilimanjaro. Berbanding dekat sebelah kiri nanti ialah ke Kenya. Kenya dia agak flat lah. Dia adalah dataran dan nampak macam flat, walaupun tak adalah flat sangat. Cuma belah sini, bila dia dekat dengan Gunung Kilimanjaro, dia akan rolling lah, bukit-bukit. Orang kampung maybe dulu-dulu dia buat penempatan dekat area kaki bukit ni sesuai untuk tanaman dia orang. Jadi jalan dia pun macam inilah, berbukit-bukit. Sini tanaman dia orang jagung kebanyakannya. Dekat belah dalam-dalam tadi kita tengok ada banyak bunga matahari. Sini jagung, pisang. Belah kiri ni pisang. Dan memang aku dah tahu dia orang punya makanan kat sini, dekat orang Tanzania, dia banyak berasaskan pisang lah. Memang pun masa kalau kat kedai-kedai macam-macam menu pisang dia ada. Dan juga waktu naik gunung pun macam-macam menu pisang dia bagi. Muika nama tempat ni. Alhamdulillah banyak downhill setakat ni. Alhamdulillah, penat guys. Walaupun baru mula, tapi semalam tu memenatkan. Macam biasa orang kampung banyak berjalan kaki. Sebelah kiri ni pokok-pokok, dia orang tanam pokok akasia untuk kayu dia, untuk dapatkan kayu dia. Alhamdulillah. Okay guys, let's continue the adventure. Sejuk lah guys kat sini. Dia rasa sejuk. Aku tak tahu, mungkin sebab dia pagi lagi, ataupun mungkin sebab kat sini dia agak pergunungan agak tinggi, dia rasa sejuk. Mungkin lah. Masuk climbing lagi sikit. Nampak orang jalan kaki je kiri kanan jalan. Nak beli air kat sini sebab kedai ni nampak ada peti sejuk. So sejuk lah kot air dia. Sebab kat sini tak semua kedai ada peti sejuk. Lepas tu air dia okey, tak sejuk. Sini aku boleh beli air. Air aku pun dah habis, semua dah habis daripada semalam punya. Baru je jalan. So ke Holili lebih kurang 20 km. Tak jauh lah, insyaAllah aku boleh sampai tengah hari ni.
aku sebenarnya lapar ni. Semalam tak makan nasi langsung. Tengah hari aku makan roti sikit je. Malam tadi, semalam aku sarapan makan roti dengan telur. Tengah hari aku makan roti seketul. Dan malam tadi aku tak makan. Aku cuma entah apa, makan snack-snack je lah. Dan pagi tadi aku makan pisang satu yang silver bagi. Mak Saleh tu bagi. So now aku rasa macam lapar macam tak lapar, tapi aku kena makan lah hari ni. Sebelum kita teruskan video ni, korang nampak tak helmet yang aku pakai ni? Ini ialah cycling helmet dari MET, M-E-T, jenama dari Itali yang banyak digunakan oleh pro cyclist. Model helmet yang aku guna ialah MET Manta MIPS. Helmet ni best, ringan, selesa, aerodinamik dan paling penting tak rimas dan panas walaupun waktu tengah hari. Paling penting juga, helmet ni adalah untuk keselamatan kita. Korang boleh dapatkan helmet ni dekat link di ruangan description di bawah. Aku plan lah sebelum dekat sampai Holili, aku nak cari kedai, aku nak makan nasi betul-betul lah. Sana ada banyak, semalam aku jumpa banyak orang-orang Islam. So aku sure sana ada banyak kedai-kedai halal lah. Aku sekarang ni kena hati-hati pilih jalan. Aku takut jadi macam semalam. Aku pilih jalan tiba-tiba masuk off-road, pengsan aku. So aku make sure jalan yang aku lalu adalah jalan tar. Isi jalan tar, aku tak nak lagi lalu jalan apa panggil? Jalan dekat sini dia panggil local road, jalan kampung. And aku harap ni downhill lah. Lapar-lapar juga ni. Macam mana ni? Oi, jauh guys, downhill ni. Alhamdulillah dah 4 km dah. Oh yeah, aku harap sampai Holili lah downhill. Gembira aku hari ni. Gembira jalan turun. Bukan senang nak dapat macam ni, rezeki ni. Alhamdulillah, semalam dah susah payah, hari ni kita turun. Tapi jangan gembira sangat. Biasanya sekejap je. Nanti aku memang dah banyak kali kena macam ni. Dah nampak tiba-tiba harem betul. Hey. Aku tersedak gula-gula guys tadi. Aduh. Rahim. Hello. Jambo. Yeah. Ina? Take more. Take more. Okay. You come from school? Going to school or come back? Going? Oh, okay. Good. Thank you. Bye-bye. Tanah jagung, tanah bunga matahari. Oh, budak-budak lagi sekolah. Sekolah menengah ni. Jambo. Sisa minyak. So view dia macam inilah dekat area sini. Tadi ada ramai, ada budak-budak sekolah menengah juga. Aku tak tahu baju dia macam mana. Yang lelaki baju merah, yang perempuan ni tadi baju hijau pula. Maybe dia orang lain tingkatan, lain colour agaknya. And ni, dia budak ni lelaki. Budak lelaki. Yalah budak lelaki tapi bukan baju hijau. Dia orang main dekat bawah-bawah pokok tu je. So maybe sekolah dia lain sekolah, lain colour lah kot. Gitulah agaknya lebih kurang. Jambo. Ramai orang, aku kat sini nampak dia orang ramai ambil rumput tau. Dia orang jual rumput ni. Nampak ni dah ada bekas-bekas kena sabit. Dan dia jual dekat tepi jalan. Aku dapat tahu semalam daripada nama dia Biko yang jaga dekat dekat lodge tu. Dia kata rumput ni dia bagus untuk lembu sebab bila dia makan rumput ni, dia lembunya akan lebih banyak susu. Ada sejenis rumput yang dia orang banyak ambil kat tepi jalan dekat dalam ni juga. So aku baru dapat tahu pasal rumput ni lah. And hari ni masih downhill alhamdulillah. Ni kat belah kanan ni pun ada orang ambil rumput. Dia tak tahu sama ada dia jual ataupun untuk rumput dia sendiri, untuk lembu dia sendiri. Tapi memang ni dia jual lah ni. Kau nampak? Dia jual rumput, dia ikat lepas tu dia jual. Tu letak dekat situ. Aku tak tahu rumput jenama apa, tapi banyak lah. Dan siapa yang beli, kalau ikutkan kalau banyak sangat rumput ni, orang tak perlu beli lah, ambil lah sendiri kan. Tapi mungkin rumput ni ada dekat setengah area sahaja yang ada.
Jadi sebab tu diorang boleh jual. Kalau banyak sangat dekat mana-mana aja ada, orang tak perlu belilah. Maknanya tak ada permintaan. And masih diorang punya tanaman ekonomi dia dekat sini. Inilah bunga matahari. Semalam kita nampak kacang tanah. And itulah diorang punya ekonomi. Nampak dekat depan ni. Jambo. Kat depan ni dia ambil rumput, dia pikul bawa balik. Mungkin dia ni rumput apa macam lain sikit lah ni. Ini ni daun ni lain, aku tak tahu. Mungkin untuk lembu sendiri kot. Ni orang jual rumput sebelah kanan. Okay, now what a nice day with you downhill. Alhamdulillah, lagi 12 km. Dah dekat 10 km downhill. Alhamdulillah. Downhill ni aku pun tak penat sangat. Aku nak sambung cerita semalam. Okey, cerita dia kicuk gunung dan basikal. Aku ada tajuk pula dia punya cerita. So semalam aku dah cerita macam mana aku mula berbasikal. Sebab aku sebenarnya nak prepare diri aku untuk mendaki Everest macam aku cakap semalam. Dan aku terikut kawan-kawan yang nak pergi Gunung Aconcagua tu. Okey, kan Gunung Aconcagua diorang kebanyakan diorang ni triathlete. Triathlete yang bermaksud diorang banyak berlumba dalam perlumbaan triathlon yang biasanya berenang, kemudian berbasikal dan berlari. Perlumbaan yang macam itulah. So 2006 aku mula masuk. Aku mula start dengan duathlon dulu. Duathlon aku pinjam basikal kawan aku. Duathlon maksudnya dia berbasikal dan berlari je. Masa tu adalah nama dia Powerman Duathlon. Dekat Lumut lagi masa tu. Sekarang dah tak ada dekat Lumut, sekarang dekat Putrajaya. And aku bermula dengan Powerman Lumut. Kemudian aku start dengan triathlon. Aku start balik berenang. Aku belajar berenang. Bukan belajar betul-betul, sendiri-sendiri je sampai aku boleh berenang. And aku buat relay triathlon. Aku berenang dan berlari, kawan aku berbasikal sebab aku tak ada basikal. 2007 aku pindah Johor Bahru. Aku buat bisnes sendiri dan masa itulah aku beli first basikal aku, Merida. Aku ingat lagi harga 3,500 ke 3,800 macam itulah. Aku beli basikal. And itulah basikal pertama aku yang aku gunakan sebagai road bike. Dan aku gunakan untuk main triathlon. Dan aku banyak jumpa kawan-kawan dekat JB, bergaul dengan kawan-kawan kat GDC, Golden Dream Cycling dekat JB. Kemudian banyak kayuh dengan orang, long distance lah, macam-macam lah. Almost every weekend, every Rabu kita orang kayuh. And aku mula banyak berlumba juga dengan road bike. Tapi lumba-lumba amatur lah, kecil-kecil lah. Berlumba juga tapi kecil-kecil, bukanlah pro. And then aku start. Masa tu aku still naik gunung. Tapi still naik gunung dekat Malaysia. 2007 juga aku start naik gunung dekat luar negara. Aku start dekat Indonesia. Kemudian bila aku kemudian aku mula training untuk first Ironman aku. Masa tu aku dah mula banyak masuk Olympic Distance Ironman. Olympic Distance ni ialah Olympic Distance Triathlon. Olympic Distance Triathlon ni ialah jarak perlumbaan yang sama macam aku pusing kamera ke depan lah guys, supaya korang boleh tengok view kat depan kan. Korang tengok aku bercakap pun boring juga. Lebih baik korang tengok view apa benda yang aku nampak, betul tak? Okay, so aku start dengan triathlon. Banyak triathlon aku masuk. Olympic Distance
Olympic distance ni dia macam jarak pendek lah. Oh kejap, kau tengok bumper dia ni. Aku kena hati-hati, slow-slow lalu sini. Ni makcik ni jual jual apa? Jual rumput macam aku cakap tadi. Ramai makcik-makcik di sini kat jual rumput. Kat sini jual rumput. Dia orang pungut rumput ni. Tuh. Okey, ada bumper satu lagi kat depan ni, ham. Kau tengok kereta ni pun slow. Dia masalah dia, kau tengok aku try lah ambil video, aku try korang tengok. Oh yo. Bahaya kalau slow sangat, boleh tombang. Sikit tombang. Okey, itu dia. Ui, van ni kuat betul bau petrol dia. Okey, so aku banyak masuk Olympic distance triathlon. Jarak yang sama macam dekat Olympic, iaitu 1.5 km berenang, 40 km berbasikal dan 10 km berlari. Banyaklah. Setahun tu banyak juga aku masuk. And aku banyak juga masuk marathon, 10 km, 21, 30, 42. Banyak. Aku tak pernah buat ultra sebenarnya. Okay, masa tu tak banyak lagi ultra punya run yang lebih 42 km. Sekarang dah banyak lah. Masa tahun tu tahun 2007, 2008 kan. And then aku, itu sebenarnya adalah training aku untuk masuk Ironman. Okay, first Ironman aku buat pada 2009 dekat Langkawi. Aku punya Ironman. Ironman ni kalau kau nak tahu, ialah satu jarak jauh punya triathlon. Triathlon 3.8 km berenang, 180 km berbasikal dan 42 km berlari. Dan kita kena habiskan dalam tempoh 17 jam. Masa tu aku dapat habiskan dalam 13 jam. Alhamdulillah, okey lah untuk first time. 2009 aku buat first Ironman aku. And then sebenarnya macam aku cakap tadi, aku buat Ironman, aku berbasikal, aku berenang semua tu bukanlah sebenarnya aku nak memang berbasikal dan juga masuk Ironman. Sebenar-benarnya ia adalah persediaan aku untuk mendaki Everest sebenarnya. Itu yang aku belajar daripada tim yang buat persediaan untuk mendaki Gunung Aconcagua tadi tu. Macam tu. Itu je sebenarnya. Memang jadi kalau korang, macam aku cakap semalam, kenapa dalam video-video aku, dalam posting aku, dalam aku punya social media, sebenarnya banyak aku punya posting tentang gunung tau sebenarnya. Bukan dia berbasikal sangat. Ia sebenarnya disebabkan memang aku anggap diri aku seorang mountaineer lah. Sebab memang aku punya forte, aku punya kelebihan, aku punya minat, aku punya obsession sebenarnya ialah gunung, ialah mendaki gunung. Jadi berbasikal pada waktu tu cuma adalah sebagai orang kata supaya aku keep fit. Okey, sentiasa badan aku sentiasa fit untuk mendaki. Dan akhirnya berbasikal semakin serasi dengan aku. Jadi aku banyak berbasikal lah. Banyak basikal aku mula beli. Lepas tu aku mula beli time trial punya basikal aku. Time trial aku masa tu aku beli Cervelo untuk aku buat second Ironman. Aku banyak berlumba dekat luar negara juga, dekat Phuket, dekat Singapore. Berlumba Ironman. Tak pergi jauh-jauh lah, mahal-mahal lah Ironman ni. Sampailah. Itulah sejarah. Bukan sejarah lah, kisah kicuk basikal dan gunung sebenarnya. Dia bukannya basikal sangat, dia sebenarnya adalah kisah gunung. Tapi disebabkan aku nak naik gunung, aku nak keep fit untuk naik gunung, jadi aku banyak berbasikal. Itulah kisah dia. Kisah-kisah sebenar dia. Okay. And nak tahu pula macam mana pula boleh mula touring. Tadi aku cakap aku banyak berlumba, ni tiba-tiba touring pula kan. Okay, now ke Holili Custom 5 km belok kiri. So sekarang ni nampaknya 5 km je. Bermaksud aku rasa aku akan masuk Kenya pada hari ni. Sebab cuma 5 km je, aku rasa okey lah aku masuk Kenya hari ni. Cuma aku tak tahu, aku rasa nak makan ke macam mana ni. So kita, sebab tak jauh, 5 km je, kita terus masuk border lah. Sebab aku pun dah, alhamdulillah jalan je memang downhill sampai simpang ni. Alhamdulillah. Semalam aku dah lalu kat sini sebenarnya. Okay, alhamdulillah. So kita terus pergi 5 km lagi ke border tu lah, ke border Kenya. Kita masuk Kenya hari ni.
kiri Holili, kanan Moshi. Let's go. Himo ke kanan. Okey, kita terus ke kiri lah, kita ke border. Aku lepak lama tadi kat sini bawah pokok ni. Sebenarnya tak adalah penat pun, tapi saja je aku nak check aku punya phone, check WhatsApp, check social media sekejap. Dah terlepak kat sini. Lepas tu datang pula ada orang kat depan rumah ni tadi datang tegur. Aku ni agak skeptikal sikit lah orang sini. Aku tak tahu kenapa. Risau je bila dia datang yang tegur. Risau je macam ada benda yang tak kena. Macam tu lah. Belah sana tu dah ada rock block pula. Nasib baik aku dah lepas tadi. Tapi sebenarnya rock block kat sini okey je. Dia banyak tahan lori je ataupun kereta. Dia tak pernah tahan basikal pun. So now disebabkan aku dah dekat dengan border dengan Holili, Taveta. Holili ni sebelah Kenya adalah Taveta. Aku rasa aku akan cross border hari ni. Jadi tamatlah aku punya pengembaraan dekat Tanzania, akan bermula pengembaraan dekat Kenya. Okay, so nanti dekat custom, dekat border tu aku tak boleh ambil video. Sebenarnya jauh lagi, 5 km lebih lagi. So kita akan jumpa kat Kenya lah kejap lagi. Sementara tu aku ambil juga video sikit-sikit on the way to Kenya. On the way to Kenya. And cuaca hari ni tak panas sangat dah. Okey lah, berangin. Kat belakang ni ladang apa? Ladang kebun bunga matahari. Banyak lagi. And let's continue our journey. Kenapa aku macam malas hari ni? Aku pun tak tahu kenapa. On way to Holili Taveta. View still sama, bunga matahari kiri kanan jalan. And now downhill sikit. Tadi uphill. Aku asal downhill aku boleh lah ambil video. Kalau tengah mendaki, aduh, pelan-pelan je. Okey, tak jauh lah sebenarnya. Sekarang pukul lemak. Malaysia pukul apa lah? Pukul 12 ke? Pukul 12. Sekarang pukul 12 kat sini. Malaysia pukul 5. Beza Malaysia dengan Afrika ni, Tanzania ni 5 jam. Jadi macam itulah. Korang kat sana dah petang, aku kat sini baru tengah hari. And dia punya sungai dia kering lah. Tengok, dia turun, dia naik balik. Aku letak balik kamera macam biasa. Bila naik bukit je, aku letak balik kamera lah. Tapi taklah teruk sangat bukit dia. Okey je sebenarnya. Boleh je kayu. Tak ada hal. Tak teruk sangat. Tak macam dekat China. China memang pengsan aku. Almost custom border. Okey. Banyak bukit now turun. Macam biasa aku turun je, aku bercakap balik. Kiri kanan ni kalau jauh-jauh sana nampaklah ada rumah seketul-seketul. Macam ni. Rumah seketul-seketul. Belah sini dia banyak orang, dia adalah orang, aku tak tahu dia punya tribe dia, tapi orang biasa lah, bukan orang Masai. Dekat Tanzania dengan Kenya ni sebenarnya dia ada banyak tribe. Dia ada 40 lebih tribe tak salah aku. 140 macam itulah. Dia ada banyak tribe, tapi yang paling ramai dekat belah sini ialah orang Masai. Kebanyakan orang-orang yang berlembu kat sini adalah orang Masai, tapi belah Tanzania ni nampak macam orang biasa sebab dia pakai baju dia baju biasa. Tak tahulah, sebab Masai, orang Masai dia ada dia punya pakaian dia tersendiri, pakaian tradisional dia. Biasanya dia orang akan pakai pakaian tu warna merah kotak-kotak, biasanya dia selubung badan dia. Tapi belah sini Tanzania dekat tempat yang aku lalu ni tak ramai. Tapi tempat lain ramai je. Dekat Ngorongoro, dekat tempat-tempat lain ramai je. Cuma kat sini aku tak tahu kenapa. Mungkin orang sini sama ada dia orang Masai tapi dia dah tak praktis dia punya tradisi dia, ataupun dekat sini dia memang tribe yang lain yang bukan orang Masai ataupun orang lain-lain lah. Lega aku jalan hari ni, tak teruk sangat. Tadi pun turun bukit, ni pun okey lah, naik terus sikit okey je. Missionaries, Apostle of Jesus Missionaries. Dekat sini dia ada banyak missionaries lah. Dia macam tu sana belah kiri tu church dia besar. Missionaries ni aku rasa dia lebih kurang macam kalau kita Muslim kita panggil kumpulan dakwah lah. Kumpulan dakwah. Kat sini dia ada banyak pusat-pusat missionaries. Missionaries yang aku faham lah, betulkan kalau aku salah, sebab ia adalah kumpulan dakwah ke macam itulah, pusat-pusat dakwah dia. Dan
beberapa hari lepas aku ada jumpa seorang daripada Ukraine, dan dia datang duduk dekat Arusha. Dia dah tinggal dekat Arusha sebagai missionaries. Okey, maknanya ramai juga missionaries ni, pendakwah-pendakwah daripada luar negara lah, dekat Afrika ni. Sebab boleh kata majoriti juga, memang majoriti orang kat sini adalah orang beragama Kristian, sebahagian Muslim. Dan sama macam Muslim, kita ada pendakwah-pendakwah Kristian di sini pun, ataupun Katolik. Tapi kat sini bukan semua Katolik. Dubai Village, dia boleh makan ke? Tengok ada makan tak? Dia macam belum buka. Tapi kat sini apa nama, dia banyak juga kumpulan-kumpulan pendakwah macam aku cakap tadi lah. Allah Akbar. Dan bukan Katolik saja, aku ada nampak juga Anglican. Aku tak sure ada tak yang lain macam Ortodok ataupun macam apa panggil, aku lupa lah apa lagi lain yang Kristian punya ni dia punya pecahan-pecahan kumpulan dia kan. Tapi aku rasa kat sini memang kebanyakannya adalah Katolik lah. Bila aku tengok dia punya gereja-gereja dia tulis Katolik, dan sebahagian juga yang lain. Alright, almost there aku rasa. Aku kalau ada kedai ni aku nak makan sebenarnya. Aku nak, kalau boleh nak makan nasi hari ni. Ini ialah Holili. Biasa kebanyakan border kat mana-mana negara pun dia ada banyak lori-lori lah kiri kanan jalan yang apa, transfer dekat border kat negara lain. Stesen minyak. Aku tak tahu lori-lori ni bawa apa. Aku tak tahu dia punya trade dia kat sini, perniagaan dia apa sebenarnya, import export dia. Nanti aku akan check. Oh. Pasir guys, bahaya lah. Aku je tayar aku tak cukup besar untuk langgar pasir. Mana ada kedai-kedai makan? Ada, dia je nampak Muslim ni. Aku tak nampak kedai makan. Ni bandar ada kecil je. Video aku kali ni mungkin berbeza dengan video-video sebelum ni yang aku banyak tunjuk muka aku macam gini. Now aku banyak tunjuk ke depan lah supaya orang boleh nampak apa benda sebenarnya ada dekat depan aku. Tapi sambil-sambil tu aku bercakap, aku harap korang tak boring lah dengan video-video aku. Mana kedai makan Ni kedai makan ke apa ni? Aku sebenarnya aduh, skeptical sikit dengan kedai-kedai makan dia. Sebab aku tak dapat kedai makan yang macam open sikit. Alright guys, bagi aku masa sikit. Lawa lah belah kanan ni, lapang, bukit-bukit, lori macam biasa. Aku dah masuk kawasan border, so aku akan matikan aku punya kamera. Sebab bahaya kat sini macam biasalah, kita tak boleh ambil gambar dekat immigration. Walaupun aku tak nampak lagi dia punya building dia, aku tak nak cari masalah kat sini. Banyak gila lori kontena ni. Okey, aku harap kat depan ni lah. Aku jalan je dulu. Tak tahu kat mana sebenarnya tempat sebenar dia. Mungkin dekat depan ni lah. Okey guys, kita jumpa di Kenya. Alhamdulillah, selesai. Aku dah berjaya lepas daripada border. Nampaknya border dekat sini di Holili, Taveta lebih mudah berbanding sempadan di Damanga. Sebelum ni aku masuk dekat sempadan Damanga. Sini laju je, tak perlu, tak senang je. Aku beg pun tak kena scan, haram dia minta aku duit. Sepatutnya beg kita kena scan. So aku kena buka barang-barang aku semua dekat basikal untuk scan. Tapi dia kata tak payah scan, dia minta aku duit lunch. Aku bagi je lah, aku tak nak dia menyusahkan aku. Sebab dia akan lebih menyusahkan kita macam-macam lah. Bukan, walaupun kita tak bagi sebab kita nak setuju untuk scan, tapi dia akan susahkan benda lain pula. Jadi bagi je lah, memang dorang begini. Aku bagi 5,000 shilling Tanzania, lebih kurang RM10. Sampai RM10 pun tak betul sebab dia corruption. Tapi
Kalau aku tak bagi, masalah aku. Tadi pun pasport aku dia ambil bawa masuk dalam. So aku masuk je. So now okay, Taveta Town. Aku rasa aku ke kanan lah. Taveta Town. Aku kena check dulu map ni, sama ada aku perlu terus ataupun ke kanan. Dalam map aku ni kena ke kanan, tapi aku tak sure aku kalau nak terus ke Voi lepas ni adakah ke kanan ataupun ke kiri. Okay, map ni nampak ke korang? Nampak macam tak clear sangat ni. Map ni ikutkan kalau aku nak ke Voi aku kena ke kiri ikut jalan terus tadi. Tapi sebabkan aku nak ke kanan, ni ke Taveta Town, aku rasa aku nak ke town lah, aku nak cari makan. Aku pun fikir juga sama ada aku nak tidur dekat Taveta ni, sebab lepas ni bandar dia ialah apa ni Ziwani. Ziwani journey jauh lagi. So aku rasa kalau dalam ni lah mungkin ada town-town kecil yang lain, tapi kat sini dia tulis Ziwani. So aku rasa aku makan dululah Taveta. Aku check apa benda perjalanan aku next town apa, baru aku decide. So kita pergi Taveta dulu. View kat sini lapang, kau tengok. Lapang selapang-lapangnya. Aku dah nampak bukit dah. Aku harap aku tak naik bukit lah macam dekat Tanzania. Sekarang ni awan pun macam nak hujan. Petang semalam hujan. Setakat ni pengalaman aku dah beberapa hari petang kat sini hujan. Jadi aku rasa kemungkinan baik juga kalau aku tidur Taveta. Besok pagi baru menuju ke Ziwani ataupun menuju ke mana-mana tempat lain lah. Sebab ni pun nampak semalam hujan lebat gila. Alright guys, let's go to Taveta, kita cari makan. Woo! View dia cantik guys. View dia dah lapang. Beza sangat dengan Arusha, dengan Tanzania. Lapang gila. Belah kanan ni ladang jagung.